Masyarakat semua nanti orang berpakaian kedok. Dalam syurga macam mana pakaian? Pakai tudung kedok apa? Dalam syurga ada gaji tak Ustaz? Nak kerja ke mana amalan dia? Mentang-mentang boleh tanya. Biarlah dia nak tanya, betul tak? Ada kata untungnya mari majlis ilmu, mari bodoh balik gede. Tak rugi apa, betul tak? Nampak tak lah memang bodoh, tapi memang bodoh lah kita. Tapi tak ada salah, kaki cerdik dulu, betul tak? Dia kata akhirat pada masyarakat kaki pakaian kedok dak kaju. Nabi kata yusyarun nasu yaumal qiyamati uryana, akan dihimpunkan manusia di padang mahsyar telanjang mongeh, naked, kotek-kotek ada orang panggil. Orang putih panggil naked, orang kaya panggil telanjang, bugil. Faham? Tiada kotek-kotek. Ataupun ayat tu puing. Faham? Tok Imam lanyang pula, Tok Siok lanyang pula, Tok Bilal kotek-kotek, JKK lanyang pula. Apa dak? Guru masjid pun, ustaz pun ambil puing lagi. Faham lagi? Mu tengok aku tengok mu jeng. Bila Nabi kata semua kamu akan bangkit daripada macam lanyang bogel, apa tandanya? Tanda bukan sek, tanda kamu miskin, perlu kepada Allah. Batu kita ni 3 kali telanjang. Sekali berpakaian. Bila? Sekarang berpakaian. Dulu beranak telanjang ke kaju? Siapa dia ni? Beranak pakai kok. Ada. Bangun kalau ada. Aku nak tang mikrofon betul. Telanjang kan? Apa makna beranak tu telanjang? Miskin. Bukan mana sek. Tak ada harta. Allah tunjuk awal mari tu. Apa kedana? Faham? Kaki mati telanjang pula. Dia buat ni tukang nak kapang mayat kan mandi. Betul tak? Ada jauh sebelah cabut seluar, ada baju kok, cabut baju kok, ada topi sudu, ada tulis Bosco, cabut juga. Ada baju cat macam-macam cat, cabut habis. Baju 14,000 pun cabut. Faham tak? Tanda miskinnya mu. Yusyarun nasu yaumal qiyamati uryana. Kemudian dibangun pula lagi pada masyarakat telanjang mongeh. Aisyah si Nabi dia nakal kan. Diorang lanjang itu malu lah kita. Kau tengok kita kotek-kotek. Katanya Aisyah. Tapi Aisyah tak cakap dengan aku terjemah. Kata Nabi pada ketika itu orang tak cara dah lanjang, orang takut kemurkaan Allah. Kerana hari itu hari kiamat. Allah sangat murka. Jadi takutnya kepada Tuhan. Dok era dah lanjang. Nak selamat diri. Tak kira lanjang apa dah lanjang lah. Janji selamat. Faham lagi? Macam orang tengah tidur. Dia tidur pukul 10 malam ngatuk mata. Takkan apa tidur pakai tali pinggang. Pakai keplekat pakai orang dalam. Doa kulah takkan kilah kuat sakit kilah pun lebih kurang kilah. Tidur pukul 12 tu kain plekat dia duduk tak kipas dah. Dia kotek-kotek dah tak kata. Betul tak? Pukul 12 malam. Panasan. Pukul 3 pagi elektrik cat nentu oleh plak sambor di siling, nyala siling. Kebakar. Bokso tengok sedap tidur ni, orang jangan-jangan nampak api. Bokso! Api! Bokso bangun.